Okey, beberapa hari saja lagi menjelang bulan Ramadan. Sudah pasti anda semua tak sabar nak puasa lah. Dan tahun ini Astro Arena dengan kerjasama Yakib dan juga sokongan hebat daripada Pekema masih lagi meneruskan kolaborasi untuk projek Ramadan bersama bekas atlet yang memerlukan bantuan. Jadi menjelang projek Ramadan yang akan menemui anda tidak lama lagi, tetamu khas seterusnya sudah ada pun bersama dengan kita di Studio Nadia Arena. Kami di Nadia Arena mengalu-alukan kehadiran dua individu penting di sebalik projek Ramadan ini. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada pengerusi Yakib Dato' Ahmad Syafawi Ismail dan juga Naib Presiden Pekema sendiri YM Raja Petra Marudin Raja Norin. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ready untuk puasa tu? InsyaAllah. Untuk Ramadan? Kami hari ini insyaAllah. Okey, baik. Kita mulakan bicara kita mengenai projek yang sangat-sangat baik ini. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Jadi sudah pastilah setiap tahun ada perubahan yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah apa yang kelainannya untuk projek Ramadan 2026 dan kabarnya akan keluar daripada Lembah Kelang, keluar daripada Selangor dan juga KL. Alhamdulillah tahun ini kita punya projek Ramadan dengan kerjasama daripada Yayasan Pekema, kita telah melangkah lebih jauh lagi. Ya. Kita telah mengunjungi bekas-bekas atlet atau ahli-ahli Yakib yang berada di luar daripada Kuala Lumpur dan Selangor. Itulah keistimewaannya pada tahun ini, kita telah melangkah lebih jauh daripada sekolah. Melangkah lebih jauh. Tetapi jumlah atletnya bertambah ataupun tetap masih sama? Jumlah yang sama 10 orang. Okey. Jadi kita telah dapat mengunjungi mereka bersama-sama dengan Pekema dalam kita menyampaikan sumbangan Ramadan kita lah. Alhamdulillah. Semoga kita nak setiap ada perubahan. Ada kerjasama yang berterusan. Ya, betul. Untuk Encik Raja sendiri, mungkin boleh kongsikan mengapa Pekema sendiri, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia setuju untuk menyertai program ini. Sebab kita dah bekerjasama lama dengan Yakib kan, dan ada juga kehadiran baru daripada pihak-pihak seperti Pekema sendiri. Pertama sekali Pekema akan berbesar hatilah kerana dapat turut serta dalam program ini. Bagi kami ini adalah tanggungjawab sosial. Sebagai sebuah komuniti dan juga persatuan, kita konsis 400 ahli seluruh Malaysia. Jadi kita bukan setakat saja berperanan dalam aspek berdagang dan juga ekonomi. Apa yang kita ingin sampaikan, kita juga memikul tanggungjawab dalam menyumbang kembali dari sudut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian rakyat, kepedulian masyarakat. So bagi Pekema ini mengukuhkan imej kita lah, branding lah. Branding, okey. Supaya organisasi kita lebih dikenali dan kita lebih dekat dengan masyarakat. Kedua, meningkatkan kesedaran ahli tentang tanggungjawab sosial. Kita pun ada 400 ahli. 400, okey. So harapan kami semoga mereka pun bersama-sama support dalam usaha mereka sendiri. Ketiga, menggalakkan budaya memberi ini di kalangan ahli kita, serta mewujudkan hubungan yang lebih erat antara sektor perniagaan dan juga masyarakat. Selebihnya kita nak meningkatkan kepercayaan masyarakat lah kepada Pekema tentang pembangunan dan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang kita sedang jalankan dan telah jalankan. So ini kita bukan hanya nak fokus kepada industri otomotif saja. Lebih kepada tanggungjawab sebagai Pekema sendiri kepada masyarakat kan. Baik, tapi Yang Mulia Raja, for the first time apabila Pekema di-approach untuk menyokong projek ini, apakah Pekema tu katanya tak ambil masa yang lama lah untuk say yes because this is a very good project? Macam mana Pekema? Of course, sebab Pekema ada program tersendiri sebelum ni. Tetapi tidak tersusun ataupun organize seperti yang mana yang kami lakukan sekarang ni lah dengan pihak Yakib dan juga Astro. Arena, ya. Dulu kami buat secara rawak. Okey. Berdasarkan recommendation ataupun mana-mana nasihat orang, so kami tolong. Ya, faham. Okey. Tapi kali ini lebih teratur lah. Apa yang kami perhatikan lebih tepat, lebih teratur dan kami agak impress lah kami
dengan program yang dijalankan. Alhamdulillah. Okey. Dan bukan itu saja, sebenarnya kalau kita lihat semula berdasarkan teaser promo projek Ramadan kali ini ada jenama Dong Feng sekali. Mungkin boleh kongsikan peranan Dong Feng dan mengapa dipilih untuk branding. Well, Dong Feng ialah jenama kereta elektrik yang dipunyai oleh Central Auto Distribution, yang mana adalah syarikat milik Pekemar. Okey. So Dong Feng sebagai peranan Dong Feng adalah sebagai rakan strategik. So apa yang Dong Feng dengan kita nak buat sekarang ialah kita ingin menjadi Dong Feng adalah penaja dan juga penyumbang kepada tabung Ramadan ni lah, 2026. Kita juga ingin memberi sokongan logistik di mana boleh dengan kereta elektrik. Dan menjadi rakan kolaborasi lah dalam pembangunan sosial. So Dong Feng ingin juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti lokal lah. Mereka syarikat daripada China, tapi mereka juga ingin terlibat dengan aktiviti sosial yang seperti beginilah. Social responsibility. Kita nampak tadi kereta lalu. Dong Feng. Dah boleh pergi showroom dah tengok. Faria, okey. Saya dah naik, sedap. Sedap. Awal lagi Datuk naik. Okey, Datuk. Projek Ramadan semakin mendapat perhatian. Kita dapat sokongan daripada Pekemar, Dong Feng. Ini sesuatu yang sangat hebat. Tahniah sebenarnya kepada Yakib dan juga yang Astro lah. Jadi bagaimana Datuk melihat kesudian Dong Feng Pekemar tampil untuk menyokong penuh projek Ramadan 2026? Saya melihat kata pelibatan daripada pihak organisasi yang menjadi partner pada kita ni bukan saja merupakan satu kata apa, kita bless lah kita ni, tapi juga merupakan satu win-win situation. Kita berharap bahawa dengan adanya pelibatan pihak-pihak syarikat swasta khususnya dalam sama-sama Yakib untuk menyempurnakan tugas kita yang dimaknakan untuk menjaga kebajikan bekas-bekas atlet dapat lebih meluas lagi, malahan boleh meliputi seluruh negara, insyaAllah. Kalau kita dengan bantuan daripada Yakib dan juga Astro Arena, saya rasa kita boleh reach out lebih ramai lagi. Saya rasa ramai, kita punya 3,200 orang bekas atlet yang menjadi ahli Yakib. 3,200 orang. Wow. Yang dapat kita dapat kita jumpa, dapat kita bantu hanya 10 orang aja. Daripada 3,000 tu tadi. 3,200. Kalau boleh kita nak bantu semua. Jadi inilah yang saya rasa pelibatan daripada Yayasan Pekemar dan Astro dalam bersama-sama dalam projek ini merupakan satu yang sangat kita hargai. Dalam 10 rumah ataupun bekas atlet yang untuk edisi kali ini, mungkin Datuk ada satu atlet yang mungkin lebih menyentuh hati kalau Datuk kongsikan. Saya rasa hampir keseluruhannya adalah merupakan bekas-bekas atlet yang mempunyai sedikit kesukaran dalam kehidupan mereka. Jadi saya rasa semuanya menyayat hati. Tetapi apa yang saya dapat lihat bahawa kesemua mereka tidak punya rasa perasaan untuk give up kehidupan mereka. Mereka masih lagi berjuang. Jadi dengan kehadiran kita bukan saja menyampaikan sumbangan, kita juga berbincang tentang bagaimana mereka nak merancang kehidupan mereka pada masa hadapan dengan bantuan-bantuan lain yang kita sediakan di bawah Yakib. Okey. Baik, di visual juga kita melihat Yang Mulia Raja juga sempat bersama untuk menyantuni bekas-bekas atlet. Jadi mungkin di pengalaman kedua, ketiga atau pengalaman pertama. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman berkunjung, bertemu dengan bekas-bekas atlet ini, melihat nasib mereka dan Pekemar, Dong Feng dapat bantu sendiri. Mungkin boleh kongsikan pengalaman itu. Memang benar pengalaman. Sebelum ni mungkin saya mengenali personaliti yang saya jumpa baru ni hanya melalui TV, skrin ataupun media sosial ataupun akhbar. Kita selalu posture mereka dengan dengan position yang gah. Hero kan, hero Malaysia lah. Tapi namun lepas saya sertai projek ni, setelah menyantuni mereka dan pergi berziarah mereka, saya melihat sini keadaan mereka yang uzur, yang terlantar sakit dan ada yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ini memberi satu perspektif yang kesedaran yang mendalam lah bagi saya dan juga dengan pihak Pekemar, pihak Yayasan Pekemar lah. So bagi saya ini bukan sekadar kunjungan rasmi lah, tapi lebih kepada pengalaman yang menyentuh hati.
membuka kesedaran bahawa keberadaan mereka tidak harus dilupakan dan dipinggirkan. Jadi inilah realiti yang memberi peringatan kepada saya bahawa kejayaan di pentas sukan tak semestinya mereka sejahtera di hari tua. So di sinilah peranan organisasi seperti Yayasan Perkemar, Yakib untuk membantu mereka lah, setelah berjasa pada negara. Betul. Itu yang kita sangat mahukan daripada betul. banyak lagi pihak Jasa kan. mereka ini memang kita tak boleh nak nilai dengan RM1 kerana ia mengatasi Ya, segalanya. mungkin pada masa itu orang memberikan tumpuan dan sebagainya, tapi selepas habisnya kerjaya sebagai seorang atlet tu. Okey, Datuk dan juga Encik Raja sendiri, mungkin kata-kata terakhir ataupun harapan untuk projek Ramadan kali ini dan yang seterusnya. Kita harap bahawa projek Ramadan ni akan dapat diperluaskan dan Yakib akan dapat terus mainkan peranannya selari dengan tanggungjawab yang telah diamanahkan pada Yakib. Jadi dengan kerjasama daripada pelbagai pihak seperti Yayasan Perkemar, ASRO dalam untuk menyampaikan perkara ini juga merupakan sesuatu yang kita looking forward untuk masa hadapan, insyaAllah. Kita akan harap dapat dipereratkan lagi hubungan kita untuk kita menyantuni mereka-mereka ini, to reach out to them. We have to be there to them. InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin kata akhir daripada Yang Mulia Raja Petra untuk projek Ramadan ini. Perkemar mengharap projek ini akan menjadi lebih tersusun dan lebih berimpak tinggi ke masa depan lah. Dan kita juga mengharap ramai bekas atlet dan golongan yang memerlukan ini dapat kita bantu. Okey. Kita harap juga kita juga memanggil kepada semua ahli perkemar untuk tampil menyumbang secara aktif. Okey. Kita ingin masyarakat melihat industri otomotif dan sektor ada juga turut menyumbang dalam hal-hal pembangunan dan kesejahteraan sosial. Perkemar berharap projek Ramadan ini bukan sekadar program bermusim, tapi kita ingin ia menjadi satu gerakan kebajikan dan amalan yang berterusan yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada penerima dan juga kepada pemberi. InsyaAllah. Ramadan itu sendiri sebenarnya mengajar kita untuk memupuk rasa empati terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Semoga ia meningkatkan sifat dermawan kita serta disiplin dan disiplin diri dan kejujuran. Ini juga peringatan kepada semua projek Ramadan ni. Baik, untuk anda semua jangan lupa akan menemui anda projek Ramadan ini bermula 19 Februari 2026. Jadi kita harapkan first puasa time tu lah, first Ramadan. Betul. Timbulnya projek Ramadan. Betul. Dan apapun terima kasih ucapkan kepada pengerusi Yakib Datuk Ahmad Syafiee Ismail, dan saya doakan terus sihat InsyaAllah. dan selamat menyambut bulan Ramadan Sama-sama. Al-Mubarak. Al-Mubarak. Dan juga Naib Presiden Perkemar sendiri, terima kasih YM Raja Petra sudi bersama kami, sudi berkolaborasi dengan Yakib dan juga Astro untuk meneruskan kerjasama projek Ramadan Terima ini. kasih. Baik, InsyaAllah kami akan ke showroom Dongfang. Jemput. Kita gaya. Kita gaya. Okey, baik. Baik, untuk anda semua jangan lupa ke Stadium Astro dapatkan segala perkembangan terkini sukan tempatan antarabangsa. Saya Fahir Razak. Saya Akbar Sari. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.